Seorang lagi pemain warisan England Malaysia berjaya menembusi pasaran Liga 1 di Ireland. Pertahanan kental yang dimaksudkan itu ialah Sam Bone yang kini mula menempa nama di Ireland sebelum pulang beraksi di England bersama Maidstone United di Division 6. Nasib anak kelahiran Kuching, Sarawak ini mula berubah selepas beliau menandatangani kontrak bersama Shelbourne di Premier Division sejak Julai tahun lalu. Pertahanan tengah berusia 27 tahun itu telah beraksi sebanyak 8 perlawanan secara keseluruhan pada musim ini termasuklah 4 aksi dalam kempen Eropah, iaitu aksi kelayakan UECL 24-25. Beliau juga pernah beraksi bersama beberapa kelab seperti Charlton, Shamrock Rovers, Waterford, St. Pat's dan juga Dundalk. Sam Bone juga merekodkan lebih 150 penampilan secara keseluruhan sepanjang kariernya sambil menyatakan keterujaan untuk kembali beraksi di Ireland. Penyerang muda Harimau Malaya, Fergus Tierney terus meledak gol bersama kelab beliau di Liga Thailand. Setelah menjaringkan gol sulung bersama Nahun Patum ketika aksi bertemu Utai Thani lalu, nama Fergus Tierney sekali lagi meraih perhatian peminat bola sepak tanah air. Fergus berada di dalam senarai kesebelasan utama Nahum Patum pada aksi minggu ke-27 berdepan jago bola sepak Thailand, Muang Thong United FC di gelanggang sendiri pada Ahad. Fergus berada di dalam senarai kesebelasan utama Nahum Patum pada aksi minggu ke-27 berdepan jago bola sepak Thailand, Muang Thong United FC di gelanggang sendiri pada Ahad. Kepercayaan yang diletakkan oleh jurulatih Nahum Patum, Tongchai Sukoki dibalas dengan jaringan seawal minit ke-11 apabila Fergus menyambar bola muntah hasil percubaan Faldo. Ini merupakan gol kedua Fergus sejak menyarung jersey skuad The King Tigers pada Januari. Pemain pertahanan Harimau Malaya, Gabriel Palmero ceria apabila membantu pasukannya, CD Tenerife B menewaskan Mostoles 2-1. Tenerife B memerlukan kemenangan selepas kali terakhir mengecapinya pada 2 Februari lalu. Aksi itu menyaksikan pasukan itu meraih kemenangan 2-1 ke atas CD Illescas. Palmero meletakkan pasukan itu di hadapan pada minit ke-24. Selepas menerima hantaran Fran Sabina, pemain pinjaman Las Palmas itu melepaskan rembatan yang menewaskan Alexis Brea. Gol tersebut membolehkan Tenerife B mendahului 1-0 sehingga rehat separuh masa. Ini ditambah dengan Mostoles gagal menguji penjaga gol mereka, Aaron Alonso. Bersambung selepas rehat, giliran Sabina pula mencetak nama sebagai penjaring pada minit ke-57. Alex Castro menyumbat gol sagu hati Mostoles pada minit ke-89.